Tahukah anda, muwafiq boleh difahami secara mudah? Pertama, anda dikira dalam keadaan muwafiq apabila anda sempat takbiratul ihram bersama imam dan ada masa yang dikira cukup untuk habiskan Al-Fatihah. Kedua, keistimewaan muwafiq, jika anda lambat habis baca Al-Fatihah, anda dibolehkan untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah anda dan sempat ruku, sehingga sebelum imam angkat kepala dari sujud yang kedua. Ketiga, jika tak sempat juga, maka anda ada dua pilihan. Pilihan pertama, tinggalkan Al-Fatihah dan terus rukuk dan lakukan pelakuan solat seperti biasa dan ikut imam seperti biasa, tetapi kena tambah rakaat yang tidak sempat habiskan Al-Fatihah tadi. Pilihan kedua, niat mufarakah dengan imam berpisah dengan imam sebelum imam angkat kepala daripada sujud kedua dan anda baca Al-Fatihah sampai habis dan meneruskan solat sendirian tanpa tambah rakaat. Anda harus ingat, jika anda tidak melakukan salah satu daripada dua pilihan itu, maka solat anda dikira batal. Senang faham kan? Jangan lupa like, subscribe dan share untuk mengetahui maksud masbuk dengan cara yang mudah faham juga. Terima kasih kerana sudi menonton.